Cara penggunaan Mathspinner T23.0 sangat mudah. Pertama, murid perlu memasukkan nama pada ruang yang disediakan. Kedua, murid perlu memilih tahap kesukaran yang sesuai dan menjana soalan. Terdapat 3 tahap kesukaran iaitu mudah, sederhana dan sukar. Ketiga, murid melihat nombor pada roda dan menggunakan butang maju atau undur untuk menyelesaikan operasi tambah atau tolak yang diberikan. Seterusnya, murid menekan butang jana soalan untuk mendapatkan soalan matematik secara automatik. Bagi operasi tambah, murid perlu gerakkan anak panah ke angka 13 iaitu roda besar di luar. Kemudian, di dalam roda kecil, murid perlu mencari angka 6. Hasil jawapan 13 tambah 6 ialah 19. Murid akan tekan butang hantar dan mendapat maklum balas serta-merta. Bagi menyelesaikan soalan tolak dalam lingkungan 20 iaitu 18 tolak 5, seterusnya murid menggerakkan roda menggunakan butang maju atau undur sehingga nombor 18 dan 5 berada pada kedudukan yang sama. Bagi mendapat hasil jawapan 18 tolak 5, murid perlu perhatikan kedudukan anak panah iaitu pada nombor 13. Bagi mengakses data murid, guru perlu memasukkan PIN yang telah diberikan. Kemudian, guru dapat melihat prestasi dan kedudukan murid pada data analitik yang telah ditunjukkan. Sistem turut memaparkan kedudukan murid dalam leaderboard kelas serta merekod jumlah jawapan betul dan salah yang diperoleh oleh setiap murid secara automatik. Cara penggunaan Mathspinner T23.0 sangat mudah. Pertama, murid perlu memasukkan nama pada ruang yang disediakan. Kedua, murid perlu memilih tahap kesukaran yang sesuai dan menjana soalan. Terdapat 3 tahap kesukaran iaitu mudah, sederhana dan sukar. Ketiga, murid melihat nombor pada roda dan menggunakan butang maju atau undur untuk menyelesaikan operasi tambah atau tolak yang diberikan. Seterusnya, murid menekan butang jana soalan untuk mendapatkan soalan matematik secara automatik. Bagi operasi tambah, murid perlu gerakkan anak panah ke angka 13 iaitu roda besar di luar. Kemudian, di dalam roda kecil, murid perlu mencari angka 6. Hasil jawapan 13 tambah 6 ialah 19. Murid akan tekan butang hantar dan mendapat maklum balas serta-merta. Bagi menyelesaikan soalan tolak dalam lingkungan 20 iaitu 18 tolak 5, seterusnya murid menggerakkan roda menggunakan butang maju atau undur sehingga nombor 18 dan 5 berada pada kedudukan yang sama. Bagi mendapat hasil jawapan 18 tolak 5, murid perlu perhatikan kedudukan anak panah iaitu pada nombor 13. Bagi mengakses data murid, guru perlu memasukkan PIN yang telah diberikan. Kemudian, guru dapat melihat prestasi dan kedudukan murid pada data analitik yang telah ditunjukkan. Sistem turut memaparkan kedudukan murid dalam leaderboard kelas serta merekod jumlah jawapan betul dan salah yang diperoleh oleh setiap murid secara automatik.